Oleh sebab yang ini dia percaya dah. Kita tengok dalam tangan saya ada berapa puluh Bible. Ini saya ambil cetakan bahasa Melayu. Cetakan bahasa Melayu terkini yang bukti menggunakan perkataan Tuhan kepada Allah. Saya nak baca. Siapa yang pernah baca Bible? Ada? Ada yang pernah khatam Bible? Alhamdulillah saya khatam Quran. Siapa yang pernah khatam Bible? Saya bagi RM100. Ada? Kalau saya ada duit pun mesti bagi. Dan saya tak turunkan anda semua baca, takut terpengaruh. Kalau kita tengok dalam pasal Kejadian, pasal Kejadian ini mukadimah dalam Bible. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tengok dia bukan perkataan. Saya baca seterusnya sedikit. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kusut, gelap gelita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tengok, ada yang faham? Tak payah faham. Roh Allah, dia kata melayang-layang di atas permukaan. Jadi dia menggunakan perkataan Allah. Oleh sebab itulah saya katakan bahawa hotel-hotel di Kuala Lumpur yang didirikan oleh mereka-mereka yang bukan beragama Islam, buka, saya ceramah hotel terbesar Kuala Lumpur, buka dalam laci tu ada Bible. Menunjukkan apa? Ada sedikit untuk perasaan dia nak daya kepada orang lain. 3 minit, 2 minit saya fungsi. Baik, saya nak nyatakan di sini bahawa sistem yang boleh pukul saya 2 minit, boleh? Sistem, masa ni cemburu sebenarnya. Pasal saya tengok saya isteri tadi dia ada lebih sikit, ada lebih sikit. Okay. Baik, dalam keadaan semikian, sistem yang kejayaan yang menyebabkan muda-mudi generasi umat Islam terperangkap ni khas sendiri tadi dengan bukti yang ada. Pertama sekali diperkenalkan sistem 5S. 5S, dan ini adalah keberkesanan ketika kami di zaman jahiliah dulu. S yang pertama ialah tunjatan. S yang pertama ialah song, nyanyian. Baik, kita tengok hari ini. Saya tak larang anda semua minat kepada Siti Nurhalizah atau Mawi. Saya juga minat pada Siti, tapi kemas dia Turki dari dulu kan. Isteri saya ada ni. Okey. Pak pukul dari kaki belum labuh kan. Baik, dalam keadaan semikian kita tengok konsert besar-besar di kejadian. Kehadiran 20,000 orang. Penyanyi tersumbur negara, kita terlibat dalam badar, kita buka kopiah, buka jubah, kita terjun ke medan pertempuran, kita pergi lepas-lepasan. Pasal kuliah konsert lah, malam. Jadi kita datang lepas syar, kita tanya kepada mereka-mereka datang daripada jauh, dari Tampur, dia pun Tampur di 9, Tampur Melaka ni. Kita tanya, dah sembahyang ke belum dek? Dah sembahyang ke belum bang? Tanya dia, dah sembahyang ke belum bang? Kami datang daripada jauh ni, kami niat jamak takhir, kata dia. Pandai menjawab. Okey, tak apalah. Tapi dia pegang dia punya kapal, dia punya makwa dia pakai suacin ketat kat belakang tu nampak pangkal buntut. Minta maaf kalau Ustaz Farhan tertulis ke belakang hilang satu susu. Baik, dalam keadaan semikian nyanyi-nyanyian pengaruh ni sungguh hebat. Dan saya nak beritahu kepada anda semua, saya zaman jahiliah dulu, saya adalah pemain bass dan pemain gitar utama Kuala Negeri. Kalau tak percaya pergi asrama, ada tak gitar buat, kita boleh main kat pentas ni. Ini kerja saya. Ini punca utama. Jadi yang nak menghibur orang Islam, yang lalai pun orang Islam, yang beri permit pun orang Islam, betul? Saya tak larang untuk berhibur. Imam Ibn Taymiyah ada membolehkan, tapi dalam keadaan tertentu. Tidak ada pemujaan kepada wanita, tidak ada usul pergaulan bebas, tidak ada kelekat, dia banyak. Kemudian yang kedua ialah seks bebas. Hari ini kita tengok, saya ceramah di Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Seri Jabatan Jalil. Saya dijemput untuk ceramah. 80% melahirkan orang nikah adalah anak-anak gadis-gadis orang Islam. Ada manusia kita. Baik, dalam keadaan semikian dah kita tahu Ustaz Farhan sombong tak duduk dekat dengan dia. Nak duduk macam mana kan terjeling kan awak tak pakai tudung kan. Ali setengah zuhur Al-Quran. Dan saya datang ke sana sendiri melihat keadaan. Baik, dalam keadaan semikian kita tengok pergaulan bebas melanda negara hari ini. Buang anak, kita ingatkan zaman jahiliah ya, zaman jahiliah berlaku. Hari ini kita anak tu dibuang tu sampah, muncullah letak kat masjid yang TV semalam letak kat masjid. Okey. Baik, yang ketiga dia bagi apa namanya sukan sport. Baik, kalau saya tanya kepada kaum muslimin kat sini, sukan apakah yang utama sekali anda gemari? Sukan renang. Saya tahu dia sebutkan. Baik, dalam sukan Rasul riadah ni bagus. Dalam perkataan Arab nyatakan al-aqu salim fi jismi salim, betul. Rasulullah pun beriadah, Rasulullah beri sedikit Aisyah, Rasulullah ke depan, sedikit Aisyah ke belakang. Bagus betul, tetapi dalam keadaan semikian tengok unsur yang diperkenalkan ziarah antarabangsa sungguh berkesan. Baik, dalam sukan yang ada dalam negara kita hari ini, kita saya tak halang tuan-tuan minat ke bola, tapi jaga agama, jaga sembahyang, jaga akhlak, jaga adab. Tapi bayangkan kalau anak gadis tu dia berenang di kolam renang lah, kadang tempat sulit ditutup, minta maaf kan. Dalam keadaan semikian macam mana? Habis semua akhlak adab.
Tolonglah kita ucapkan kepada pelari pecut Bahrain. Siapa nama? Alhamdulillah dia menunjukkan emis sebagai seorang Islam. Kemudian S yang keempat fungsi, dia bagi split dadah. Bila dia bagi nyanyi-nyanyian, song nyanyian, kemudian seks bebas, kemudian dia bagi lagi sukan, dia bagi S yang keempat split dadah. Bila bagi dadah habislah. Saya ceramah juga di tempat bagian pemadam ni, kita tengok yang lagi dadah ulama menjadi beban kepada kerajaan, menjadi beban kos yang begitu melambung tinggi kepada kerajaan. Jadi bila dah jadi penagih dadah habis, S yang penyudah di seluruh fungsi ialah stroke. Baik, kalau stroke tak boleh guna apa-apa, minda dia tertutup, habis badan dia lemah, habis minda dia beranak habis. Dan adakah orang yang macam ni kita boleh harap untuk pertahankan negara, bangsa dan agama seperti mana melanda di bumi Palestin? Kita tengok hari ini Zionis antarabangsa dia yang dipimpin oleh Amerika dan juga Israel. Boleh Israel boleh di bumi Palestin ni, mereka berdepan dengan kereta perisai kebal, menggunakan plastik dengan batu. Adakah orang yang macam ni kita boleh harap? Baik, dalam keadaan sebagai inilah punca utama yang menyebabkan kejayaan kepada puak-puak misioneri dan juga paman-paman yang musuh kepada Islam ni. Di samping yang saya katakan tadi, pelaksanaan undang-undang, yang kedua adalah kemanisan iman itu tak ada, dia tidak menghargai Islam, dan di samping kerapuhan akidah yang ada pada generasi yang ada sekarang. Jadi setakat itu episode fungsi untuk orang yang pertama. InsyaAllah kita akan sambung orang kedua, jangan ke mana-mana insyaAllah.